Weh, negeri Walaun pun nak naik cukai weh. Tepuklah Walanon, tepuklah. Sekarang bolehlah geng Walanon happy weh. Cakap kat Walaun, padan muka bro, asyik kena je kan. Cukai naik pun boleh tepuk. Weh bro. Tu bukan semangat, tu simptom bodoh. Walanon ke weh. Kalau cukai naik pun happy, tu bukan pandai. Tu bangga jadi bodoh bro. Cukai tu tak naik dari tahun 93 weh. Tapi biasalah, wartawan ni setan. Tajuk cari pasal. Bro, baca berita sampai habis lah weh. Tajuk dia pancing je. Wartawan pun enjoy saham neraka. Tahu ni bro, wartawan kena sound dengan abang besar. Siap kena kahwak hijau lagi. Sedap babe. Weh, dia orang sound tak ada cover bro. Tanya soalan pun koyak weh. Dululah kan freedom of speech konon. Sekarang call boss report macam budak mengacung mak. Bro, masa tak ada kuasa muka penuh iman. Non muslim bro, tapi pandai tunggang agama. Bro, kaduk naik junjung lah ni. Ada kuasa sikit, cakap macam dunia ni bapak dia punya weh. Semalam dah minta maaf bro. Nada suara pun bunyi macam kita pula yang salah. Baru rasa power sikit bro, dah mula tunjuk belang. Tarik balik je, nanti insaf lah tu.